Okey, baik. Kencana. Laju, 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 laju. Okey, baik tuan-tuan. Untuk Madak Lab Coffee. Hampa tahu kan, saya kaki patah dua ni. Patah sini, patah sini. Insiden. Jadi, bukan kita hanya buat untuk nak syok-syok minum kopi. Tapi kita buat untuk merawat juga. InsyaAllah ikhtiar. Ikhtiar untuk merawat. Jadi sebab tu dalam ni, apa tengok tu ni, kita buat ekstrak moringa. Yang ni ada apa? Sukratos. Pada segala mak nenek, benda-benda yang ada ni, kan, kalsium, probiotik. Yang ni semua nak merawat radang. Tak mau bagi sakit kaki, lutut, sendi. Khusus kalau mak-mak ayah kita lah, pakcik-pakcik, makcik-makcik. Yang kita tahu, bila semayang tuan-tuan, bila duduk tu, ya Allah, sakitnya kan. Mau nak bangun rakaat pertama, rakaat kedua, rasa macam dah kena azab. Kan? Jadi, kita ikhtiar. Kan? Tengok yang duk komen-komen dekat video ni, Alhamdulillah, yang ni adalah testimoni hidup. Yang demi Allah, kita tak bayar pun mereka untuk nak buat buruk. Konon-konon macam dah minum dan sebagainya, tak. Kan? Jadi tuan-tuan boleh dapatkan Madak Lab Coffee. Kan? Sagi Pak Long tu, khabat masjid macam tadi, lah kayu. Kan? InsyaAllah, mudah-mudahan kita cuba ikhtiar. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Kencana. Tak tekan link kat bawah. Beli tu. Fresh kotak tu tengok. Kalau okey, habang kau orang. Kalau tak okey, habang kami. InsyaAllah lah. Kalau tak ada langsung kesan, kita refund lah. Duit. Tak payah bergaduh-gaduh lah. Ya? Saya bukan berniaga untuk nak untung tak. Kan? Tapi untuk kita nak ambil bagi manfaat. Tuan-tuan boleh semayang dalam keadaan yang baik. Boleh berjalan, bawa markah. Kan? Bawa makcik. Rono-rono naik motor petang-petang. Kan? Nak angkat tayar nak weekend. Cantik lah. Macam mana?